وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني في كل أقوالي، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا فهم النبيين، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واهدنا إلى صراط مستقيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه ودوامه من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah, pertama sekali kita memohon rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung balik pengajian kita pada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Barakallahu. Nafa'ana Allah bih. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita manfaat dengan keberkatan pengarang kitab, wa bi'ulumihi, dan dengan barakahnya ilmu-ilmu pengarang kitab, bidarain. Moga-moga berkah itu di dua kehidupan kita, kehidupan dunia seterusnya kehidupan akhirat. Kita sampai kepada perbahasan sifatus salat, sifat-sifat semayang. Bila sebut sifat semayang ni, kita telah beritahu dia akan pergi kepada tiga lah, iaitu pergi kepada rukun dan pergi kepada sunat ab'ad, dan juga pergi juga kepada sunat hay'ah. Sifat solat ni dia akan pergi ke situ, perbincangan tentang rukun, sunat ab'ad dan juga sunat hay'ah. Dan kita telah baca yang pertama lah. Yang pertama daripada sifatus solat adalah berkait dengan niat. Dan kita juga telah bincangkan tentang niat ini, iaitu niat ini tempatnya adalah di hati. Adapun talaffuz bin niyah, melafazkan dengan niat itu adalah sunat. Usolli, sebelum sembahyang itu sunat. Yang kata ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, orang yang selalu melafazkan dengan niat, dia lafazkan dulu niat sebelum dia hadirkan niat itu dalam hati. Itu lafaznya itu banyak membantu untuk memudahkan hadirnya niat dalam hati. Siapa yang ini ulama sebut dalam kitab kitab mazhab Syafi'i, siapa yang selalu dekat sah tu itu sebenarnya banyak membantu untuk hadirnya niat kita yang wajib itu dalam hati kita ketika takbiratul ihram. Yang dia berasaskan kepada talaffuz Nabi, iaitu Nabi SAW melafazkan lafaz niat ketika haji. Di situ asal usul lafaz niat ni, bila Nabi SAW melafazkannya ketika haji. Awaitul hajj, Nabi lafazkan dulu. Jadi ulama menjadikan kias pada masalah ni, pada semua ibadah yang ada niat, sunat lafaz dulu, termasuklah solat. Bila ulama berbahas tentang melafazkan niat ini, maka dia katakan hikmahnya adalah untuk memudahkan niat yang wajib itu nak masuk hati.
Apa saja kita berdiri tak sah, sunat. Salli fardhu zuhri arba'an raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi bila ulama kata sunat, adalah dalil ulama. Itu ulama punya kerja lah. Adalah dalil. Kalau nak dalil, kena banyak lah. Dalil ni bukan bagi pada Al-Quran dan hadis. Dalil ni ada bagi pada ijma' ulama. Maka sumber hukum syarak itu 4. Kalau tak Quran, hadis. Kalau tak hadis, ijma'. Kalau tak ijma', qiyas. Jadi kita semua sepakat. Maknanya kalau hatta ini adalah daripada pandangan ulama, maka pandangan ulama menurut si ijma' itu adalah sumber hukum. Itu semua orang nak kena ittifaq, kena semua kena sepakat. Salah satu pendalilan pada hukum syarak adalah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Okey? Baik. Jadi kita juga telah bahaskan, tuan-tuan, iaitu niat ini kalau untuk sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni iaitu sembahyang yang tidak terkait dengan waktu, seperti sembahyang duha. Maknanya dia tak ada kaitan dengan waktu. Sembahyang berwaktu seperti apa? Yang duha, sembahyang witir, okey, sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah. Ini orang panggil sembahyang berwaktu. Sunat mutlak ni bukan jenis macam tu. Dia ada waktu dan juga dia tidak ada sebab. Contohnya ada sembahyang yang terkait dengan sebab. Itu orang tak panggil sunat mutlak. Contohnya sembahyang gerhana bulan. Ini bersebab. Kenapa kita sembahyang ni? Pasal gerhana. Selagi tak gerhana, selagi itu tak boleh sembahyang gerhana bulan. Ada? Contohnya kalau kita malam ni lepas isyak nak buat sembahyang gerhana bulan, boleh? Tak boleh sebab tak ada sebab. Sembahyang istisqa, ini semua sembahyang bersebab. Istisqa, sembahyang minta hujan. Boleh tak kita nak sembahyang istisqa mungkin musim terkujuh? Tak boleh. Tak ada sebab. Musim banjir, bulan 11, bulan 12 dia pergi buat istisqa, tak sah. Tak ada sebab. Sebab sembahyang itu bersebab. Okey? Jadi dia ada berwaktu, dia ada bersebab. Yang tu ada sejenis sembahyang, ada cara niat dia. Yang kita cerita yang pertama ni, sembahyang tidak berwaktu, sembahyang yang tak bersebab. Ini sembahyang macam ni, cukup niat kita tu waktu kita hadir akad takbiratul ihram, niat fi'lis salat, niat saja aku menunaikan solat, atau saja aku sembahyang, macam gitu kan. Allahu Akbar, saja aku sembahyang. Termasuklah sembahyang hajat. Itu semua sembahyang ulama kata masuk dalam sunat mutlak. Sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang tasbih. Kalau kita sembahyang hajat, tak sebut pun saja aku sembahyang sunat hajat, tapi kita hadirkan niat saja aku sembahyang. Sah. Saja aku sembahyang, betul kalau tujuannya untuk hajat, tak hajat. Asalnya wasta'inu bis-sabri was-salat. Solat, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Siapa ada masalah, solat. Tapi kalau dia tak sebut solat hajat, dia solat je. Sunat mutlak tadi, saja aku sembahyang. Mintalah hajat. Maksudnya kalau kamu ada masalah, kamu solat hajat. Mintalah hajat kamu melalui solat. Okey? Namun begitu, pengarang kitab dia menambah. Dia kata ada dua jenis sembahyang yang bersebab. Okey? Tetapi hukum niat dia sama macam sunat mutlak. Ni yang disebut apa? Dia kata
sembahyang tahiyatul masjid dan sunat wudu. Ini special sikit. Tahiyatul masjid ni kalau ikut, dia dalam kategori sembahyang bersebab. Sepatutnya dia ada niat yang khusus lah. Yang kita cerita sekarang sembahyang sunat mutlak kan. Maknanya cukup dah niat saja aku sembahyang. Cukup dah. Tetapi cara niat macam sembahyang sunat mutlak ni boleh terpakai untuk dua jenis sembahyang yang bersebab, iaitu tahiyatul masjid dan sunat wudu. Tahiyatul masjid ni kalau ikut kategori dia bersebab lah. Mana boleh kita sembahyang tahiyatul masjid suka-suka? Kalau kita duduk di rumah, kita tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Kalau di Selangor, itu fatwa Selangor Negeri Sembilan, tak surau pun tak boleh tahiyatul masjid. Selangor punya fatwa. Sebab itu di sini dia akan kekal status wilayah juga, wilayah persekutuan juga. Status surau Jumaat, surau kebenaran Jumaat. Dia takkan jadi masjid punya. Walau bangunan tu dibina dengan cantik, power, besarnya macam masjid. Saya ada satu kuliah. Kalau datang ke Selangor ni, datang ke sini, minggu 3, malam tadi di surau Jumaat, surau An-Naim, Wangsa Maju, surau macam masjid. Itu surau kebenaran Jumaat. Tapi dia takkan ubah nama surau sampai bila-bila. Jadi dalam bab tahiyatul masjid boleh tak kekal tahiyatul masjid? Tak ada, sebab tahiyatul masjid je, surau tak ada. Jadi tahiyatul masjid ni tuan-tuan bersebab. Sama juga yang disebut contoh di sini sunat wudu. Sunat wudu pun bersebab. Tak boleh suka-suka untuk sembahyang sunat wudu. Mesti ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kalau kita dah ambil wudu, maka itulah sebab untuk kita sembahyang sunat wudu. Selagi tak ambil wudu, selagi itu tak boleh sembahyang sunat wudu. Itu sebab tu. Tahiyatul masjid, selagi tak masuk masjid, selagi itulah tidak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu clear. Tetapi dua jenis sembahyang ini, kata pengarang kita boleh niat seperti sembahyang sunat mutlak. Maknanya siapa masuk masjid, yang niatnya nak sembahyang tahiyatul masjid kan. Tapi dia tak niat pun seperti sembahyang sunat yang bersebab. Dia cukup niat macam sunat mutlak, dapat dah pahala tahiyatul masjid. Contohnya kalau ada orang masuk masjid, Allahu Akbar saja aku sembahyang, macam sembahyang sunat mutlak lah. Itu dah dapat dah pahala tahiyatul masjid. Walaupun dia sembahyang sunat bersebab, ni maknanya ada sedikit excuse, pengecualian sikit. Sebab tahiyatul masjid dengan sunat wudu ni, ulama kata walaupun dia bersebab, tetapi maksud tahiyatul masjid ni sebenarnya adalah penghormatan kepada masjid. Siapa masuk masjid sebagai ucapan tanda selamat datang dia kepada masjid, penghormatan daripada masjid adalah dengan solat. Solatlah apa pun. Gitu maksudnya. Yang penting solat. Sebab tu kita kalau masuk masjid, orang dah nak hormat dah. Kita ni nak sembahyang tahiyatul masjid, nak sembahyang qabliyah, nak sembahyang sunat wudu. Tadi ambil wudu kat luar sana, masuk masjid. Bila masuk masjid, ada tuntutan sunat wudu dan ada tuntutan tahiyatul masjid dan ada tuntutan qabliyah pula. Kadang-kadang kita masuk tu zuhur. Maknanya ada 3 jenis sembahyang. Tahiyatul masjid pun dituntut, sunat wudu pun dituntut, selagi qabliyah zuhur. Tapi orang dah nak hormat dah. Kata Rasulullah dalam hadis,
tidak ada sembahyang dah ketika saat nak diqamatkan melainkan sembahyang fardu. Makruh. Ni kalau orang mengaji kata dia takkan sembahyang sunat kalau dia tengok. Dia dah kat situ kan waktu iqamat. Waktu iqamat dah dekat. Makruh. Ni hukum. Walaupun sembahyang tu bagus tapi ada tempat dia. Sembahyang kalau ikut takkan sembahyang makruh. Ya, ada sembahyang makruh. Bila? Sembahyang dekat-dekat orang nak qomat. Walaupun bagus. Sebab tu ada hukum syarak ni dia tak boleh dengan logik. Dia ada tata cara dia. Dia ada undang-undang. Walaupun bagus tapi tak semestinya bagus. Sembahyang tak bagus. Tak boleh, makruh. Awak nak sembahyang apa ni? Saya nak sembahyang qabliyah, nak sembahyang tahiyatul masjid, nak sembahyang sunat wudu. Tapi dah orang nak qomat dah. Jadi tuan-tuan, kalau orang dia mengaji, dia kata saya pertama sekali akan ambil langkah untuk tidak duduk. Kalau orang dah nak qomat dah, saya tak duduk. Sebab bila dia duduk, terluputlah tahiyatul masjid saya. Sebab tahiyatul masjid ni, siapa masuk masjid, syarat dia jangan duduk. Kalau duduk, dia anggap luput. Okey, orang yang dah luput dah tahiyatul masjid sebab dia duduk, macam mana dia nak tahiyatul masjid balik? Boleh tak? Keluar balik. Kalau rajin lah. Tahiyatul masjid ni, setiap kali masuk, sunat tahiyatul masjid. Tapi ini kita cerita tadi dah nak qomat kan? Maka dia berdiri. Kenapa berdiri? Sebab kalau saya duduk terluput dari masjid. Saya nak dapat pahala tahiyatul masjid ni. Baik. Jadi dia pun masuklah sembahyang zuhur tu bersama dengan jemaah. Sembahyang zuhur dia tu tuan-tuan, dia kira dapat sekali pahala tahiyatul masjid dan dapat sekali pahala sunat wudu. Ini dipanggil sembahyang indiraj. Sembahyang ada jenis-jenis sembahyang yang dia boleh masuk dalam sembahyang lain. Sama ada diniatkan atau tak diniatkan. Ada, bukan semua. Sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat musafir. Ini semua sembahyang yang dia boleh masuk dalam sembahyang apa-apa pun. Macam kita tadi sembahyang zuhur kan. Sembahyang zuhur tu dapat sekali tahiyatul masjid, dapat sekali apa tadi? Sunat wudu. Sebab maksud tahiyatul masjid ni, siapa masuk masjid dia sembahyang. Sembahyang zuhur tu sembahyang. Maksud daripada sunat wudu, siapa lepas ambil wudu jangan sia-siakan wudunya, gunakan wudu tu walaupun 2 rakaat. Atau sunat wudu. Jadi saya ambil wudu tadi, lepas tu saya sembahyang zuhur. Tercapailah maksud. Yang tak dapatnya sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah ni sembahyang tak boleh masuk dalam sembahyang lain. Qabliyah zuhur tu. Saya sembahyang zuhur dapat sekali tak qabliyah zuhur? Tak dapat. Sebab sembahyang qabliyah zuhur ni dia masuk dalam sembahyang yang khusus. Dipanggil sembahyang yang berwaktu. Mana boleh? Mana boleh masuk? Bukan semua sembahyang boleh masuk-masuk. Tadi yang kita cerita, sunat wudu boleh masuk. Tahiyatul masjid boleh masuk. Sembahyang sunat musafir. Siapa nak musafir, sunat dia sembahyang dulu kat rumah dia. Itu katakanlah masa tu waktu duha. Saya ni nak pergi musafir ni, jadi sunat saya sembahyang. Sunat musafir. Tapi kebetulan masa tu waktu duha, dia pun sembahyang duha. Itu sembahyang duha itu dapat sekali pahala sembahyang sunat musafir. Dia ada sembahyang boleh masuk di antara satu. Macam sembahyang sunat tawaf. Bila sembahyang sunat tawaf ni? Siapa yang dah tawaf, sunat dia pergi ke satu penjuru yang menghadap kepada Mu'tazah, Maqam Ibrahim, menghadap kepada Maqam Ibrahim. Tapi masa tu tengah waktu witir ke, tengah waktu saya nak sembahyang witir. Sembahyang witir ni dapat sekali pahala sunat tawaf. Okey? Baik. Sembahyang sunat qabliyah tu
tak masuk, dia tak dapat. Dalam sembahyang zuhur kita dapat sekali tak qabliyah zuhur, tak dapat. Okey, tetapi sembahyang sunat qabliyah zuhur boleh dikerjakan selepas zuhur. Dan saya rugilah tak dapat qabliyah zuhur. Tak rugi. Sembahyang sunat qabliyah zuhur masih lagi boleh dilakukan secara tunai, bukan qada dah, tunai selepas zuhur, lepas sembahyang zuhur je. Lepas tu kena mandi pula bila masuk waktu dan keluar waktu sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah zuhur masuk waktu ni dengan masuknya waktu zuhur, keluar waktu ni dengan habisnya waktu zuhur, bukan habisnya sembahyang zuhur, habisnya waktu zuhur. Selagi tak habis waktu zuhur, selagi tu dah ada masa untuk sembahyang qabliyah zuhur. Sebab tu kalau ada orang tertinggal qabliyah zuhur, sebenarnya lepas zuhur tu dia masih lagi boleh, dia boleh buat 2 rakaat qabliyah zuhur dulu, lepas tu baru buat 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kalau dia nak jenis nak buat gabung muakkad dengan ghairu muakkad, kan qabliyah zuhur kan boleh buat 4. Dia sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, lepas tu baru dia sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ataupun dia nak gabung sekali pun boleh, ulama kata. Gabung sekali. Dia sembahyang 8 rakaat dengan 1 salam. Dia niat saja aku sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur 8 rakaat kerana Allah. Terus 8 rakaat seteri dengan 1 salam, dapat sekali pahala qabliyah dan juga ba'diyah zuhur. Baik. Okey. Itu pengecualian sikit pada permasalahan yang kita bincang ini, iaitu sembahyang sunat mutlak cukup niat saja aku sembahyang. Tambahan boleh juga kalau nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dan juga sembahyang sunat wudu, cukup kalau kita niat macam tu saja aku sembahyang pun cukup dapat pahala tahiyatul masjid. Baik. Adapun dia kata wafil muaqqatati. Ni baru nak bahas tentang kategori kedua. Kategori pertama niat ni sembahyang sunat mutlak. Kategori kedua niat ni adalah sembahyang sunat yang berwaktu, seperti sembahyang duha, seperti qabliyah, seperti witir. Ini dipanggil sembahyang berwaktu kan. Sembahyang yang dia ada waktu. Pada sembahyang yang berwaktu dan juga sembahyang yang bersebab, sembahyang gerhana bulan, sembahyang gerhana matahari, yang ni tuan-tuan tak cukup kalau tuan-tuan sembahyang duha, tuan-tuan niat macam ni contohnya, saja aku sembahyang, tak sah. Sembahyang duha tak boleh. Tak boleh, sebab dia bukan sunat mutlak. Sembahyang hari raya, tuan-tuan niat saja aku sembahyang, tak sah. Ini kafar. Ini kafar dan kafar ni tak boleh congok dengan ni hukum, tak boleh congok dengan akal. Dia semua ada rujukan, dia ada tempat sumber dia. Bersilsilah. Itu panggil mazhab, bersilsilah sampai Imam Syafi'i. Tak boleh niat kalau sembahyang duha, tak boleh. Saja aku sembahyang. Macam kita nak buat untuk sembahyang sunat mutlak tadi. Nak buat macam sembahyang tahiyatul masjid, tak boleh. Sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang gerhana bulan, sembahyang hari raya, sembahyang tarawih, tak boleh. Saja aku sembahyang, tak cukup. Jadi kalau sembahyang yang macam ni, dia kata pertama sekali kena ada niyatul fi'li salah. Pertama sekali kena ada niat saja aku sembahyang. Itu kena ada. Tetapi dia kena tambah lagi satu. Dia kena ada ta'yin. Dalam kitab-kitab Jawi dia panggil ta'yin. Apa? Kena sebut jenis sembahyang. Kena. Siapa nak sembahyang duha, kena hampirkan dalam hati dia, saja aku sembahyang duha. Tak cukup saja aku sembahyang, kena ada ta'yin. Saja aku sembahyang duha. Siapa nak sembahyang witir, saja aku sembahyang witir. Siapa yang nak sembahyang qabliyah, saja aku sembahyang qabliyah dulu. Ataupun saja aku sembahyang sebelum zuhur, boleh tu. Siapa nak sembahyang tarawih, saja aku sembahyang tarawih. Siapa nak sembahyang raya, saja aku sembahyang raya.
Eh? Sahaja aku ni ulama mari tolong susun ke kita. Dalam bab niat ni disebut qasad je. Apa makna qasad? Aku ulama tolong terjemah tu. Sahaja aku sembahyang. Kalau tak ada sahaja pun aku sembahyang pun boleh. Ulama ni tolong bagi mudah. Ulama-ulama tanah Melayu pun inilah yang dia tolong terjemahkan. Memanglah. Kalau bahasa Arab, kita waktu talafuz bin niyah tu kita sebut apa? Usalli kan? Tu terjemahan usalli tu yang ulama tolong terjemahkan. Sahaja aku. Sahaja tu maksudnya nak menunjukkan adanya kesengajaan kita betul-betul nak sembahyang. Usalli tu kalau ikut terjemah, sahaja aku sembahyang kan? Ataupun aku sembahyang. Jadi sembahyang witir, sembahyang bersebab, sembahyang waktu kena ada dua. Apa? Iaitu kena ada sahaja aku sembahyang, itu dipanggil qasad. Yang kedua, kena tentukan jenis sembahyang. Sahaja aku sembahyang zuhur, sahaja aku sembahyang duha, sahaja aku sembahyang witir, sahaja aku sembahyang tarawih, sahaja aku sembahyang hari raya, sahaja aku sembahyang qabliyah. Kena ada. Baik. Seperti sunat zuhur ataupun Aidil Fitri ataupun hari raya sembahyang sunat hari raya Aidil Adha. Baik. Yang ketiga pula tanda. Ini martabat niat yang ketiga apa? Wa fil fardhi, bagi solat fardu pula. Ini solat fardu ni merangkumi semualah. Bila sebut solat fardu ni tuan-tuan, satu kita ada fardu ain yang kata sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak. Apa lagi fardu? Kita ada fardu Jumaat. Fardu. Apa lagi fardu? Kita ada sembahyang fardu kifayah, iaitu sembahyang jenazah. Itu fardu. Semua bila sebut sembahyang tu sembahyang wajib, dalam niat paling minimum kena bawa 3. Sembahyang sunat mutlak kena ada 1 je, qasad perbuatan. Sembahyang sunat yang berwaktu bersebab kena ada 2 tadi, qasad perbuatan dan juga ta'yin. Sembahyang fardu kena ada 3. Sembahyang fardu tadi kita sembahyang maghrib tadi, apa yang kita hadirkan dalam niat kita? Mesti tak kurang daripada 3. Iaitu pertama sekali dia kata niyatul fi'li, maknanya saja aku sembahyang. Samalah macam semua sembahyang tak? Saja. Yang kedua, kena ada ta'yin. Ta'yin maknanya menentukan sembahyang apa. Zuhur, asar, kena ada zuhur ke, asar ke, maghrib ke, ada. Okey. Yang ketiga, ini khusus untuk sembahyang fardu, sembahyang wajib. Iaitu dia kata kena ada niyatul fardiyah. Niat fardu tu, ataupun kalau dalam bahasa pondok, bahasa kitab-kitab Jawi ni dipanggil ta'arud. Kan kalau bahasa kitab Jawi ni qasad, ta'arud, ta'yin. Ini kita Arab kita baca ni dipanggil niyatul fardiyah, niat fardu. Apa? Sahaja aku sembahyang, ni qasad. Fardu aku ta'arud tu. Zuhur ta'yin. Maknanya sahaja aku sembahyang waktu zuhur. 3. Jumaat sahaja aku sembahyang waktu Jumaat. Sembahyang jenazah sahaja aku sembahyang ke atas jenazah. Ini fardu kifayah ataupun fardu saja. Kenapa? Qasad, ta'arud, ta'yin. 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Sembahyang zuhur, sembahyang maghrib ni sahaja aku sembahyang waktu maghrib. Ini nak kena istihbarkan dalam hati kita. Jadi lalu Syekh menyebut di sini, lepas tu yang lain pada tu kan banyak lagi niatnya. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai menghadap kiblat kerana Allah. Akan banyak lagi tak? Bilangan. Jadi dia pun sebut di sini, maka disunatkan menyebutkan bilangan rakaat. Nampak?
Bilangan rakaat itu sunat. Yang kata maghrib 3 rakaat. Kalau saya tak sebut dalam niat saya tak ada pun 3 rakaat. Sunat. Bilangan rakaat sunat. Lagi wal idhafatu ila Allah, yang kata kerana Allah lah. Dalam niat dia dalam hati tak sebut pun. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah, tak ada kerana Allah. Itu sunat juga kerana Allah. Lagi sunat juga menyebutkan tunai dengan qada. Kan? Kan kalau kita penuh ni usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman adaan billah. Kan ada belaka tu kan? Lillahi ta'ala. Itu semua sunat-sunat. Menyebutkan adab dengan qada. Contoh kita nak sembahyang qada tapi tak sebut qada. Contoh ni habis sembahyang maghrib kita pergi ke belakang nak sembahyang qada. Allahu akbar. Tak sembahyang maghrib dah, sembahyang dah. Kita nak sembahyang qada. Tapi tak hadir pun qada tu. Dalam niat kita sah atas nama sembahyang qada. Sebab tunai dengan qada itu pun ulama kata hukumnya sunat. Jadi wajibu qarnun niyyati bitakbiratil ihram. Yang terakhir Syekh kata wajiblah untuk mengiringkan niat itu dengan takbiratul ihram. Ini wajib. Ada kata kat mana duduknya niat? Duduknya niat adalah di dalam hati beriringan dengan lafaz Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar, dalam pula kita istihdarkan fi zihni, iaitu dalam benak fikirannya akan segala niat-niat tadi. Faham tak? Maksudnya waktu kita angkat takbiratul ihram tu, kita hadirkan niat tu. Yang tadi, saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu maghrib. Itu dia hadirkan. Dia tak nak gini tuan-tuan. Waktu kita Allah, kita kosong daripada niat. Sebab niat itu di sisi syarak, niat itu dalam hati. Cuma kat mana dalam hati itu? Ketika awal perbuatan. Sebab tu niat ni apa? Dibahaskan oleh ulama dari segi definisi. Niat ini dari segi bahasa qasad, maknanya tujuan. Dari segi syarak, apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'l. Mengqasadkan sesuatu dalam keadaan beriringan dengan awal perbuatan. Itu niat. Niat. Kalau tanya, dah saya mari semayang ni, saya nak semayang lah. Niat mesti awal perbuatan. Setiap istilah, setiap benda mesti ada definisi dia. Mana boleh saya daripada rumah dan niat nak semayang? Itu dipanggil apa tu? Saya daripada rumah niat nak semayang, jadi saya tak payah niat-niat dah terus semayang. Itu waktu daripada rumah dalam perjalanan tu nak menuju ke masjid untuk semayang tu. Semayang tu belum. Jadi kalau kita ni tak buat lagi tapi ada dalam hati kita nak buat, itu dipanggil apa? Hasrat, cita-cita, keinginan. Betul tak gini? Niat ini dari segi istilah, niat itu kita nak buat sesuatu. Kita buat sesuatu, bukan nak dah, buat sesuatu dalam keadaan beriringan niat kita itu di awal perbuatan. Kecuali puasa je. Puasa je tak boleh beriringan dengan awal perbuatan. Puasa Ramadan baru ni tak boleh. Start je azan subuh saja kalau tak sah. Sebab puasa ni dia eksklusif sikit. Dia ada satu nas yang khusus. Ada satu hadis yang mentakhsiskan makna niat ni asalnya beriringan dengan awal perbuatan, kecuali puasa. Sebab puasa ni tuan-tuan, Nabi SAW ada sebut hadis yang khusus. Tidak adalah puasa bagi seseorang yang tidak menjadikan niatnya pada waktu malam. Puasa niat, siapa puasa wajib mesti niat waktu malam. Malam tu maksudnya daripada maghrib
hingga sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum subuh. Sebab ada taksis sikit bab puasa. Kecuali ulama kata puasa sunat. Puasa sunat ni pasal ada taksis lagi. Tadi ke bawah puasa tu mesti niat ke malam dah. Lepas tu ada pengecualian lagi pasal ada perbuatan Rasulullah. Ada hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah ni siang hari pagi-pagi dah, pas subuh dah, balik ke rumah, tanya Sayyidatina Aisyah, ada benda tak nak makan hari ni? Sayyidatina Aisyah kata tidak ada ya Rasulullah. Kalau kita berpuasa lah. Bila niat puasa tu? Waktu tu maknanya dah siang dah. Jadi ulama mazhab Syafi'i kata ini adalah untuk puasa-puasa sunat. Puasa wajib tak boleh, kekal dengan status asal, iaitu mesti jadikan niat pada waktu malam. Puasa sunat boleh tuan-tuan. Walaupun tak ada niat. Memang dia tak niat pun lagi. Tak niat pun lagi. Boleh. Kita contohnya kadang-kadang kita ni sibuk. Hari Senin ni. Sibuk sampai pukul 10. Hari ni hari Senin. Tak makan lagi. Dah puasa. Dalam mazhab kita sebelum zuhur maksudnya boleh lagi niat puasa sunat. Tapi syaratnya dia belum makan apa-apa lagi. Itu penting Pagi tu dia dah kenyang perut dah, sarapan pagi roti canai dan nasi lemak pipit. Pukul 10 ni nak puasa dah. Awak dah makan belum? Dah. Itu tak boleh, syarat dia belum makan apa-apa lagi. Kan ada orang dia sibuk pagi tak? Sampai pukul 11 tak makan lagi tak? Puasa. Untuk puasa sunat boleh. Puasa sunat. Tapi puasa wajib tidak ada puasa bagi orang lam yubayyitin niyyah. Maknanya orang yang tidak menjadikan niatnya pada waktu malam. Ini puasa wajib. Ini saja pengecualian dalam bab niat. Sebab asal niat ni beriringan dengan awal perbuatan. Sebab tu kita niat semayang kita tak boleh. Saya keluar rumah tu saya nak semayang. Dia ada bahaya tu. Saya jalan tak pergi semayang lah. Tak betul. Itu dipanggil azam. Dipanggil cita-cita. Dipanggil hasrat. Semua benda ada definisi. Sedekah lain, hadiah lain, zakat lain, wakaf lain. Mana boleh? Itu ya, itu semua sumbangan. Tak. Kalau zakat ada penerima dia. Kalau wakaf ada orang dia. Kalau hadiah ada cerita dia. Kalau hibah ada akad dia. Awak nak apa? Kalau awak bercita-cita ada definisi dia. Kalau awak kata awak niat ada definisi dia. Kalau awak kata awak ini berazam ada cita-cita, ada hal dia. Ini semua hukum mesti berpandu kepada istilah-istilah itu. Dia tak boleh sama. Masa keluar rumah, zaman sekarang ada orang kata bab ini dia bermudah-mudah. Orang yang tak nak ikut mazhab ni, dia akan jadi ikut kepala otak dia. Ini kita disuruh untuk ikut mazhab, barulah amalan kita itu bersih-bersih. Azan. Jadi tuan-tuan, lalu Syekh sebut, jadi wajiblah mengiringkan niat dengan takbiratul ihram, kerana dia itu adalah awal perbuatan solat. Jadi niatnya duduk di situ. Itu dipanggil niat. Dan niat ini diistihdharkan, dihadirkan di dalam hati permulaan daripada awal takbir hinggalah kepada akhir takbir. Itu yang asal. Itu dipanggil muqaranah al-haqiqiyah. Al-muqaranah al-haqiqiyah ni yang kata rumit. Maksudnya sepatutnya dalam takbiratul ihram kita itu sepanjang-panjang lafaz takbir bermula dengan alif dan berakhir dengan ra, tak kosong sikit pun niat kita. Tetapi dalam permasalahan ini banyak ulama disuruh kita berpegang dengan pandangan ramai lagi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang dia agak meringankan dalam persoalan menghadirkan niat dalam hati. Yang kata asalnya daripada
Itu niat dah nak kena ada sampai roh. Allah. Ini dipanggil muqaranah haqiqiyah, yang banyak orang bila dia belajar muqaranah haqiqiyah saja tu yang menjadikan dia kadang-kadang nak masuk dalam semayang jadi susah. Allah. Kenapa? Aku ulang balik. Sebab waktu tu tak masuk lagi niat. Atau yang Allah. Giling kepala. Pasal duk muqaranah haqiqiyah. Tetapi ada pandangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mana di antara ikhtiarat yang menjadi pilihan kepada Imam Nawawi dan juga ulama-ulama lain seperti Ibnu Raf'ah, Imam As-Subki, Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni dia kata dia dengar satu pandangan yang sampai kepada Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i ni ada banyak pandangan berkait dengan niat ni. Macam mana cara hadirkan niat dalam hati ni? Iaitu dia kata cukuplah muqaranah urfiyah. Apa makna muqaranah urfiyah? Yang penting dalam takbiratul ihram tu datang niat, tak kisah awal ke akhir ke apa. Itu muqaranah urfiyah yang jadi kita ringan sikitlah. Sebab memang ada orang Allah tak masuk lagi. Dekat baru masuk. Artinya kadang-kadang panjang dia punya takbir itu. Allah. Itu mat mencari dipanggil. Mana niat tak sampai. Kalau ikut muqaranah al-haqiqiyah itu tak sah. Sebab tu ada orang dia duduk terlalu dia mengaji bab muqaranah haqiqiyah saja sampai dia jadi susah dia. Lepas tu di sini Ibnu Hajar kata pakailah pandangan yang menjadi pilihan Imam Nawawi, Imam Ghazali, Ibnu Raf'ah, Imam Subki, yang dikata untuk orang awam ni. Bukan orang awam lah, nisbah zaman sekarang ni, ustaz-ustaz ni pun awam jugalah nisbah pada. Bukan mudah tu. Yang masuk dah hadir dah. Asal ta'aruf, susah tu. Mana yang dalam takbiratul ihram tu kalau ikut muqaranah haqiqiyah tak boleh kosong satu huruf takbiratul ihram daripada niat. Susah kan? Jadi sebab itu kita amal alhamdulillah masih lagi dalam mazhab Syafi'i. Muqaranah urfiyah nama digelar. Muqaranah urfiyah ni dia kata maknanya orang tu waktu dia takbiratul ihram dia menghadirkan niat walau dalam juzuk mana takbir tu. Tak apa. Allah tengah-tengah tu baru datang niat dah. Ataupun di akhir-akhir baru datang niat dah. Itu yang penting waktu di permulaan sembahyang dia menghadirkan niat untuk solat. Sebab tu kita sebenarnya dalam bab ni apa? Yang penting kamu ada niat waktu takbiratul ihram. Cukup. Sembahyang kamu dianggap sebagai sah. Itu kita berbicara dalam konteks mazhab Syafi'i. Bila kita mengaji begini, kita cerita mazhab Syafi'i dah sudah. Jangan bila cerita bab niat, mazhab Hanafi tak payah niat. Kena mengaji mazhab Hanafi ya. Jangan mazhab Hanafi bab niat je. Bab wudu pakai mazhab mana? Mazhab Hanafi bab wudu, kepala tu tak boleh sapu sikit-sikit, sapu banyak. Jadi kepala sapu pakai apa? Syafi'i sebab nak cepat. Begitu pula. Ini yang apa dia ni dalam bab sentuh isteri malas ambil wudu. Hanafi. Ngaji tak tahu tak macam mana kaedah batal wudu mazhab Hanafi, ngaji tak apa yang wajib dalam wudu mazhab Hanafi. Jangan tak amal sebahagian. Sebab tu kita beramal dengan mazhab Syafi'i pasal ini menjadi tradisi pengajian fiqh kita. Itu sebenarnya. Bukan kata mazhab Hanafi itu tak betul. Turun-temurun kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kalau orang betul-betul nak beramal dengan mazhab-mazhab lain, dia kena mengaji betul. Jangan sampai ada laku pelanggaran. Contohnya macam tadi.
Dia ambil wuduk mazhab Syafi'i. Jadi maknanya bila dia ambil wuduk cara mazhab Syafi'i, contohnya dia sapu sikit je kepala, itu cara dia ambil wuduk sapu sikit kepala tu menurut mazhab Hanafi dah tak sah wuduk dia. Macam mana sembahyang dia nak sah? Dia akan jadi gitu, berkait. Sebab tu kita kena, kalau untuk taklid ini mesti ada sebab. Bukan sebab mazhab lain itu tak betul. Supaya jangan membuka ruang kepada yang Imam Subki, ulama-ulama besar, dia kata tak nak jadi tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas ni yang sebahagian ulama kata haram. Apa? Buka seluas-luasnya perbahasan fiqh ni, tak ada mazhab, sehingga orang awam ni dia ni main beramal, dia asal ada. Akhirnya pandangan tu kan banyak, akhirnya dia hanya akan mencari pandangan-pandangan yang ringan yang sesuai dengan nafsu dia. Ketika tu itu bukan hidup beragama. Itu dia punya natijah dia. Itu bukan hidup bersyariat. Memang orang kalau dia alim pak mazhab, memang sebenarnya dia boleh amal je. Tapi untuk buka kepada orang awam tak boleh. Sebab orang awam ni kita bimbang, dia akhirnya dia akan beramal ikut nafsu. Contohnya bila dia pegang isteri dia, agak-agak dia malas Hanafi. Itu apa tu sebenarnya? Itu bukan agama gitu. Nafsu. Bila dia rasa macam rajin, dia malas dalam wuduk, dia tak nak sapu kepala penuh, Syafi'i. Pegang isteri, Hanafi. Itu apa? Itu dah masuk tatabbu'ur rukhas yang dilarang oleh ulama. Apa? Iaitu mencari yang ringan. Itu yang kita kena melazimi kepada satu mazhab, seperti yang dipegang oleh mana-mana jabatan mufti dalam Malaysia ni. RUU tu mazhab Syafi'i, meraihkan juga mazhab-mazhab mu'tabar dalam isu-isu yang tidak ada jalan keluar, tapi mazhab Syafi'i dulu dalam konteks Malaysia. Aqidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi ataupun Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Kenapa sempit? Tak ada tasawuf lain ke? Boleh. Tetapi kalau kita beratasnamakan tasawuf tanpa kita sukat tasawuf itu dengan tasawuf-tasawuf yang benar, maka hari ini seperti yang berlaku hari ini. Semua orang tak semayang pakai yang dia tak semayang dan dia pakai niat pun dia beratasnamakan tasawuf. Nampak bahaya tak bahaya? Tuan-tuan, bila tasawuf janganlah sempit kan. Hari ni orang tak semayang pakai niat tu tasawuf juga. Kalau tak ada sukatan. Sebab itulah mufti wilayah mana-mana disokong oleh 12 mufti dalam Malaysia ni, mesti tasawuf ni ada dasarnya. Kamu nak bertasawuf, kamu baca kitab aku. Macam kita ni kalau di Malaysia, kalau kita nak ngaji tasawuf, jangan cari tasawuf batiniyah, tasawuf belaka tu. Kalau tak ada sukatan, bacalah Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Tak ada pun tasawuf ni suruh sampai tak semayang, sampai ada. Imam Al-Ghazali bahkan tasawuf tu susun amalan, suruh banyak beramal. Itu tasawuf. Tauhid bukan menyempitkan, tapi mesti ada. Kita ni nak pergi ke mana? Mesti ada. Dan tauhid yang dipegang mesti tauhid yang datang semenjak ratusan tahun, yang mana-mana ulama tak lagi pegang dengan tauhid. Apa? Asy'ariyah Maturidiyah. Maksudnya yang telah diyakini, yang ada sumbernya. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukannya khalaf, asal dah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia lahir dalam era 200. Yang salahnya apa? 300 tahun ni. Bertanya itu salah. Lepas tu ulama yang selepas datang selepas tu semua ada lantaran silsilah dia. Sampai nak murid dia pergi sini, sampai dah. Lepas
pada zaman kita hari ini ada sesuatu ini yang diyakini. Tanpa kita menafikan mungkin ada pegangan-pegangan tauhid yang betul, tapi kita pegang apa yang kita yakini, yang selamat. Apa tu kita pegang? Bukan menyempitkan, tapi nak suruh perjalanan tu jelas dan benar. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita akan sambung kepada rukun yang kedua, iaitu melafazkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqirna fiddin, Allahumma zidna ilma wa fahma, Allahumma zidna ilma wa fahma, Allahumma zidna ilma wa fahma, Allahumma iftah alaina fil Qur'an, Allahumma iftah alaina fil Rabbana